Bonda Rosita Ibrahim, awak staf meronda kawasan Reban Ayam dan Itik, tapi staf pun dah surrender awal penat meronda. Katanya kawasan ni bondan kena ayam, itik dan puyuh. Ni jadi taman permainan bonda jiwa bonda, tak sabar rasanya nak tunggu betul-betul siap. Kawasan rumah puncak bonda ni fully utilised, segenap ceruk ada je tempat bermain bonda dengan alam. 3, 2, 1, jump! Ini adalah shambot yang saya maksudkan. Nampak macam aluminium, macam kayu. Tapi dia shambot yang tahan. Apa ni? Okey, jom. Ini adalah itik untuk 50 ke 100 ekor. Ini ada kolam dia ke? Yes, wow. Di rumah dia tak berbobok. Ini adalah puyuh dan juga anak itik dibesarkan. Jadi bila itik tu membesar, dia bebas. Sentiasa kita akan perbaharui anak itik. Jadi kita akan 2 kali tuaian bela. Contoh, 6 bulan umur dia, dah keluar lagi itik baru. Sebab dia akan mati dalam tempoh setahun. Pengalaman saya yang lama mengajar saya macam mana nak jaga itik dan kolam ni telah dites. Jadi kalau kita nak buat konten, saya nak pergi dari rumah bonda macam mana saya punya bonda jaga itik. Puyuh. Sini puyuh, sini itik. Inilah dia. Nampak tak saya menggunakan rumah yang sedia ada daripada dia membazir begitu je. Inilah tempat yang dia tak boleh terbang. Main kat sini. Sini je lah. Puan memang guna segenap ceruk dekat rumah Puan. Tidak ada yang percuma di rumah saya, semua saya guna pakai. Sebab harga ni je dah berjuta-juta pagar ni. My ex-friend saya jadikan dia kandang itik yang cantik. Dan telur buat telur masin sendiri. Jadi anda jemput datang untuk event murah-murah cantik. Boleh rasa telur masin saya yang letak bahan rasa sedap, lemak, tak ada darah tinggi telur masin. Pengalaman lama saya guna balik. Kandang ayam aku pun macam rumah Mak Saleh. Kau tengok tu? My lover is mine, Mak Saleh. Walaupun reban ayam. Ni yang baru ke Puan? Yes. Ni nak bela 150 ekor. Tak terbang ke Puan? Ayam tu tak terbang tu? Tak. Dia terbang tu kau. Tengok tak? Air ada. Penat agak berlari. Tadi ronda putih rumah sungai, rumah hutan ni petang ni. Sini pula belum lunch lagi ni. Patut nampak shrink. Nampak shrink kan? Macam tu. Thank you for watching.